Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Dr. Syaril dan kali ini kita dapat berjumpa sekali lagi secara online. Tapi kali ini dia special sikit because saya nak spesifik share kepada para pelajar terutama sekali di PP Sains Komputer ataupun pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan teknologi. Okey. Kalau sesiapa yang pernah berjumpa dengan saya pertama kali bila saya buat briefing, saya akan highlight tentang apa sahaja yang anda nak buat, jangan lupa anda punya dream. Apa sahaja anda nak buat, jangan lupa dalam dream anda tu ada career yang awak impikan. Itu dream yang besar, satu lagi dream yang dalam career. Dan saya juga ada kata kalau boleh combine dua-dua ni jadi ultimate dream. That's another ultimate level lah. Okay, jadi kena jelas elemen-elemen ni. Tapi untuk hari ni, saya lebih nak berkongsikan pada anda semua berkenaan dengan uh, satu mungkin bukan maklumat lah, ilmu lah yang saya dapat daripada Simon Sinek. Sebenarnya dia memberi inspirasi kepada saya berkenaan dengan cara bagaimana kita boleh menjalani kehidupan ni dengan lebih better lah Okay, so saya buka slide. Okay, so Golden Circle. The Golden Circle ni sekali lagi lah saya ulang. The Golden Circle ni sebenarnya ilham daripada Simon Sinek. Dan daripada Simon Sinek ni dia memang kata kita kena jelas dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita kena faham lah. Kita kena faham. Dia ada elemen what, how dengan why. Dan selalunya orang bermula, selalunya lah. Orang bermula dengan what, how and then why. Tapi daripada apa yang saya faham dalam life ni sebenar-benarnya kita kena tahu why terlebih dahulu. Daripada core. Kenapa kita nak? Kenapa? Why? Sebab itulah kita betul-betul kena jelas dengan apa yang anda semua nak lakukan. Anda kata nak jadi pendidik, jadi anda kena jelas why. Tapi kalau kita tengok dari luar, what adalah apa yang sebenarnya senang je. Orang senang buat apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Jadi what ni sebenarnya ialah kita punya result. Dan saya tak nafikan pada hari ini orang semua tengok result. Ya, result tu penting. Tapi ada elemen lain sebenarnya yang kita kena faham. Sebab itulah kadang-kadang kita dapat result tapi kita tak happy. Why? Sebab ada value yang kita tertinggal. Kita berjaya, kita naik pangkat tapi kita tak happy. Why? Sebab the process kita tak lalui dengan baik. Walaupun ada setengah daripada kita mungkin bermuka-muka depan kita happy tapi sebenarnya kita sedar kita kurang banyak perkara. Jadi that's why bila kata what, kita faham sebelum tu how kita nak naik pangkat, how kan. Dan what tu adalah hasil daripada kita dapat apa yang kita nak. Tapi yang mainnya adalah why. Sebab itulah setiap kali kalau orang tanya pada kita, kenapa tak nak naik pangkat? Kita kena jelas dengan apa yang kita nak. Why kita nak kena naik pangkat? Kalau kita nak naik pangkat sebab duit, then kita kena faham value yang terakhir nanti apa jadi. Sebab itulah kalau kita jumpa orang sampai satu level, orang tu banyak duit tapi dia tak happy. Why? Because the value yang asas tu dia tak jaga betul-betul. Saya faham zaman hari ni semuanya struggle. Semuanya sedaya upaya untuk survive. That's normal. Saya tak nafikan that's normal. Kita yang lebih mudah sekarang ni macam mana kita nak survive lah survive. Tapi saya harapkan anda semua jangan lupa core value kita. Core value kita bila sekarang ni dah decided nak jadi pendidik, kita tak ada pilihan, kita pastikan kita jadi pendidik yang better. Sebab di hadapan kita nanti adalah satu kumpulan generasi yang mengharapkan something daripada kita. Support kita, bantuan kita, guidance kita.
Jadi kita perlu jadi watak yang sebaik-baiknya pada ketika itu untuk bantu sedaya yang termampu. Okay, so uh, this golden circle ni satu benda yang bagi saya mungkin dia ada filosofi sikit lah. Dia sangat core yang sebenarnya kita kena jelas dan faham. Why? Kenapa kita nak buat semua ni? Sebagai contohnya lah, anda semua sekarang tengah belajar di fakulti pendidikan. Anda belajar tentang ilmu pendidikan. Anda diminta untuk buat tugasan. Memang sesuatu kursus menetapkan anda buat tugasan. Anda kena faham kenapa anda kena buat tugasan tu. Kalau anda hanya fokus pada untuk mengisi keperluan subjek itu, maksudnya anda tak nampak the bigger picture lagi lah. Sebab itulah dalam life ni selalu saya kata kalau apa yang berlaku dalam life, benda baik, benda tak baik, semuanya baik di mata Allah. Maksudnya kadang-kadang benda yang buruk jadi pada kita tu sometimes dia memberi impact kepada kita untuk kita improve lagi diri kita, jadi lagi better. Sebab itulah saya, yalah, orang memang ramai tak suka kita. Tapi disebabkan orang tak suka kita itulah mungkin membuatkan kita lebih usaha untuk jadi a better person. Okay, so ini filosofi yang sebenarnya hopefully saya haraplah you faham daripada sini. Dan pada masa yang sama saya pun ada cakap tentang daripada kita budak sains komputer sebelum jadi pendidik, kita tak boleh directly jadi pendidik sebab bahayanya, sebab that transition tu kena ada. That transition tu lah yang selalu saya akan kata back to basic, jadi manusia balik semula. Kemudian baru kita akan mudah untuk jadi educators. Sebab kalau daripada sains komputer terus nak jadi educators, sometimes kita mengajar je. Kita just fulfill the checklist. Checklist apa yang ditetapkan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita buat. Senang. Memang senang. Checklist sudah ada. Sebab checklist tu yang orang akan tengok. Kau dapat 1, 2, 3, 4. Tapi the value behind the checklist tu sebenarnya paling penting. Okay. Tapi transition nak jadi manusia ni sebenarnya saya tak kata susah. Tapi saya pun tak kata dia senang. Bergantung pada setting diri masing-masing, sebab ada setengah daripada kita bermula bukan daripada kosong. Mungkin ada daripada kita bermula daripada negatif, tak tahu negatif 31, negatif berapa, tak tahu. Jadi sebab tu saya tak berani kata dia mungkin mudah atau saya pun tak kata dia susah. Dia bergantung pada setting diri masing-masing dan how fast you punya pace untuk achieve nak capai 100% tu. Sekali lagi saya kata, kita semua dalam this group tak bermula dengan kosong. Ada setengah daripada kita yang bermula daripada negatif 10. Ada yang bermula daripada 7. Positif. Ada yang bermula 20. Tapi tak dinafikan ada yang bermula daripada mungkin negatif 40 something. Contohnya lah, itu analogi. Jadi kita perlu bersangka baik. Dekat situ dah permulaan kepada kita untuk memahami manusia itu apa. Sebab lain orang, lain setting, lain keperluan, lain background. Sebab itulah bila kita dalam dekat Malaysia ni kita untung because paling basic kita ada banyak bangsa. Setiap bangsa tu pun dia ada dia punya perbezaan. Sebab itulah perbezaan pandangan tu sangat bagus untuk kita. Dan setiap kali kita berbeza pandangan, dia adalah kawan berfikir yang super baik untuk kita berfikir another next level. Okay. So, apa yang anda fahamkan dengan setting yang saya cerita ni, jangan salah faham sebab saya sedar kita budak sains komputer, kita tak semudah itu nak jadi educators. Sebab itulah sometimes boleh jadi dalam proses tu orang akan kata kita ni kayu lah, tak ada seni lah dan segala-galanya. So that's normal. Enjoy the process. Dan kita kena sedar kita masih lagi banyak nak improve lagi in term of apa-apa yang berkaitan dengan education lah. Sebab ini bukan bidang original, ini bukan original bidang kita. Bidang kita mungkin bidang teknikal. Yang ke arah teknikal kita okey. Tapi kita tak boleh kita tak boleh stay dalam bidang teknikal semata-mata apabila kita dah masuk dalam bidang pendidikan ni. Sebab kita akan ketinggalan dan orang lain akan nampak orang yang kehadapan itu lebih daripada orang-orang teknikal yang kebanyakannya duduk di belakang tabir. Okey. Seterusnya,
kaitan daripada golden circle tadi, saya nak cerita dalam life kita ni, kita dah lalui satu proses yang sometimes kita tak perasan. Pendidikan formal yang kita belajar, uh, formal pembelajaran formal, dalam kes ni saya fokus pada pembelajaran formal lah sebenarnya. Kalau ikutkan betul-betul dia formal, pendidikan formal yang saya nak maksudkan adalah sebarang setting yang ditetapkan oleh organisasi ataupun pihak-pihak tertentu. Dalam kes ni di fakulti kita dah tetapkan you kena ambil A, B, C, D. Just enjoy that process, follow. Tapi pada masa yang sama, ada aktiviti-aktiviti lain di luar daripada setting, masih structured, tapi dia boleh dijalankan secara santai, relax. Contohnya aktiviti-aktiviti persatuan, aktiviti-aktiviti yang still membuatkan anda boleh dapat sijil. Contohnya you buat aktiviti main bowling ke sebagai contohnya. Tapi you organize properly. Sebab itulah saya pernah katakan, kalau boleh lah kan, sebelum you habis pengajian dekat UM ni, pastikan you dapat at least berapa sijil? 10 sijil sebagai contohnya kan. Sebab elemen-elemen tu adalah bukti menunjukkan development kita. Tapi dapat sijil ni pun kita buat betul-betul lah. Jangan semata-mata buat untuk dapat sijil semata-mata. Jangan, kita tahu sendiri, kalau kita buat satu kerja tu untuk sijil semata-mata, walaupun orang nampak kita banyak sijil, orang kata kita bagus sebab sijil kita banyak, tapi deep down inside kita tahu yang sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. That's why bila kita nak dapatkan apa-apa, kita secara gentlemannya kita dapat betul-betul. Okay, so formal, non formal tu ialah something yang sebenarnya dia tak formal. Dia setting dia masih structured tapi dia tak formal. Satu lagi elemen yang sebenarnya banyak mempengaruhi kita adalah informal, pembelajaran secara tak tersengaja. Pembelajaran secara tak tersengaja. Di sini sebenarnya yang saya nak highlightkan, pembelajaran secara tak tersengaja apabila saya galakkan you all semua keluar, jumpa orang, keluar terlibat dengan salah satu persatuan yang di luar konteks setting anda, di luar konteks setting sains komputer, di luar konteks setting pendidikan. Ingat, transition kita nak jadi manusia. Jadi kita perlu jumpa 1001 jenis manusia agar kita lebih memahami manusia macam mana yang kita nak jadi. Educators yang macam mana yang sebenarnya kita ke arah yang macam mana. Ini akan bagi saya daripada apa yang saya nampak, dia memudahkan anda semua memahami cara membuat pemerhatian nanti di sekolah waktu OIP. Pemerhatian macam mana, cikgu ni dia macam ni, cikgu ni macam ni. There's no right or wrong. Ya, walaupun ada kalanya kita kata dia tu tak okey, dia ni okey, tapi macam saya kata tadi, benda baik ke, benda tak baik ke, semuanya baik di mata Allah dan benda tu reflect, improve, dia boleh improve kita sebenarnya. Okey. Jadi benda-benda macam inilah yang membuatkan kita belajar berterusan. Dari segi formal, daripada tak formalnya, daripada tak tersengajanya. Ekosistem ni membuatkan kita sentiasa nak belajar lagi, nak lagi. Sebab itulah saya suka highlight, bila kita terlalu fokus tentang belajar, kita akan fokus, dah habis belajar nanti habis. Tapi bila habis belajar nanti kita akan stuck nak buat lagi. Sebab dia tak ada elemen lifelong learning. Lifelong learning tu dia tak ada penghujung. Dia berterusan. Nak lagi. Dan setiap kali kita achieve something, kita akan create new milestone. Dan yang itu menjadikan hidup kita enjoy tau. Enjoy, seronok, kita berani hadapi cabaran, kita berani berubah, kita berani nak bantu orang lain. Dulu kita mungkin bantu sikit, sekarang kita bantu satu kelas. Akan datang kita bantu satu kelas, lepas tu kita nak bantu satu sekolah. Ni kalau kau jadi pengetua lah. Lepas tu pengarah kan. Lepas tu dah jadi satu sekolah, kau nak jadi satu negara pula. Itu kau jadi pengarah yang lebih tinggi lah. Dan selepas tu nak level-level, naik. Di situ vision kita kena jelas. Sebab itulah golden circle tadi tu, why tu penting. You nak jadi sebab apa? Kalau you nak jadi sebab semata-mata nak kaya, trust me, nak kaya senang, mencuri pun senang boleh jadi kaya. Tapi the value is not there. As a kita gentleman, kita buat tadi kerja ni secara gentleman ni, maksudnya macam kita sedar kalau kita kalah pun tak apa. Yang paling penting kita tak tipu. Sedar kita tak naik pangkat pun tak apa. Yang paling penting kita tak backstab orang. Maksudnya kita tak tikam belakang orang untuk dapat something.
kita faham bahawa dalam life ni ada lagi value yang lebih besar daripada kita, ada Tuhan yang sebenarnya pandang level lain kalau walaupun kita tak berjaya. Tapi di sini yang sebenarnya saya nak highlightkan pada you all, mungkinlah bermula daripada saat anda tengok video ni, jangan guna lagi lah perkataan cuba. Saya bila pergi satu kelas, yang hari tu saya pergi kelas, bila dia highlightkan tentang cuba, baru dia recall balik semula kepada saya. Cuba ni tak membantu banyak sebenarnya dalam life kita. Perkataan ini adalah antara perkataan yang sekarang dah berubah lah dalam saya punya dictionary, saya punya literature dalam kepala otak saya dah jarang akan guna cuba lagi dah. Kenapa cuba? Sebab cuba tu memang 50-50 dan selalunya dia berat kepada tak berjaya. Sebab cuba, kita tak akan ada elemen bersungguh-sungguh. Jadi daripada speaker hari tu, bila dia share pada saya nampak logik yang sangat ketara bila kita ubah perkataan cuba kepada berjuang. Berjuang. Kita berjuang apa yang kita nak. Apa saja yang kita nak, kita juangkan. Kita betul-betul serius. Kalau kalah pun tak apa sebab kita dah berjuang. Sebab kita dah buat betul-betul. Sungguh-sungguh. Secara signifikan kita buat. Jadi hopefully kita faham. Dulu-dulu kalau perkataan yang saya dah ubah adalah masalah. Bukan ubah, saya dah tak guna adalah masalah. Perkataan masalah pun saya dah jarang guna. Saya convert kepada cabaran. Segala masalah. Sebab bila kita cakap segala masalah yang kita hadapi, dia macam negatif. Tapi dia negatif, dia macam kita tak perasan secara psikologinya, dia tarik kita ke bawah. Sebab kita fikir masalah. Masalahnya, kita fokus pada masalah. Tapi bila kita tukar kepada cabaran, words kita ubah satu words je. Cabaran, challenge, kita akan rasa macam, okay, this is challenge. Kita nak apa? Dia ada psychological effect yang fit kita untuk ke depan. Nak cabaran. Sekali lagi, ini dua perkataan yang powerful yang saya dah ubah lah dalam saya punya ialah perkataan harian yang kalau boleh saya cuba elakkan. Okay, jadi itu sedikit selingan. Tapi berbalik-balik pada formal, non-formal dengan informal ni, hopefully anda semua faham. Kita memang perlu fahami. Sebab itulah bila saya kata jom join program-program dekat luar. Sebagai contohnya kan, saya adalah cakap pasal bisnes. Saya tak nafikan, saya memang ada cakap pasal bisnes. Tapi trust me, that process tu adalah lebih penting. Sebab nak jadikan you faham transition you. Transitionnya bila you jumpa ramai orang. Kalau you hanya berjumpa dalam setting di fakulti pendidikan dalam bidang yang berbeza-beza, dia still lagi dalam level yang setting formal ataupun non-formal ni. You tak keluar banyak. Tak. Sebab kenapa bila satu hari nanti you berjumpa dengan parents, dia ada 1001 perangai, trust me. Waktu tu kau akan culture shock kalau you tak keluar dari sekarang. Ditambah dengan parents zaman sekarang ni lagi agresif, lagi aktif. Berbeza dengan parents yang dulu walak dengar je. Kan? Sekarang ni tak. Parents semua bijak-bijak, pandai-pandai, ada power, ada duit. Jadi you nak jadi macam mana? You nak psycho ke dengan mereka? That's why saya nak bawa you all ke dunia yang lebih luas supaya you jelas dengan hala tuju. Okey. Tapi macam saya kata, jangan terganggu dengan setting yang dah ditetapkan oleh fakulti, yang ditetapkan oleh mungkin setting-setting yang you nak join club badminton dan semua tu kan. Proceed. Ini another level yang lain. Cross. You akan jumpa pelbagai bangsa. You akan jumpa orang yang setting dia ada 14 business. Macam mana dia handle life dia, macam mana semua tu. So di situ you akan ada another level yang knowledge lain. Jadi di sinilah yang saya harapkan you faham. You designkan pembelajaran secara tak tersengaja tu dengan lebih better supaya you dapat sikit. Setiap hari you dapat sikit. Setelah you habis pengajian ni, you akan dapat super banyak content, super banyak ilmu, super banyak experience. Dan dia akan shapekan you punya attitude. Definitely dia akan shapekan you punya attitude. Okay. Sekali lagi, saya bukan nak paksa, tapi part transition tu kalau ikut cara masing-masing,
ikut masing-masing punya selera. Dia tak jadi because keputusan kita akan diinfluence oleh apa yang setting yang you rasa selesa sebelum ni. Oh, setting selesa duduk belakang tabir, setting selesa dengan sains komputer, setting selesa orang nampak kita ni orang teknologi semata-mata. Transition tak akan berjaya. Sebab itulah hari tu saya ada cakap bagaimana kita nak keluar daripada comfort zone tu. Benda tu memang mencabar, memang akan banyak challenge, tapi kita nak grow, kita nak berubah ke arah dalam kes ni jadi educators. Jadi educators yang macam mana? Kena jelas. Okay. So, hopefully faham golden circle, and then saya cerita tentang lifelong learning, elemen-elemen yang ada dalam lifelong learning, kita kena jelas. Secara teknikalnya hang decide lah nak buat apa kan. Dulu dah buat degree, lepas tu sekarang nak buat DPP, and then seterusnya mungkin nak buat master, PhD. Itu formal education, proceed je. Tapi yang non formal tu you terlibat dengan NGO, you terlibat dengan something yang structured, tapi dalam setting yang mungkin dah start santai sikit-sikit. Dan kita kena jelas bila kita gunakan teknologi handphone, tab, hari-hari setiap saat kita tak tersengaja terbelajar something. Okay. Dan di situlah dia lead kepada cash flow quadrant. Yang inilah yang mungkin hari tu saya ada highlight sikit, bahawa anda kena faham apa yang anda setting hari ni semuanya kepada nak jadi employee, jadi pekerja. Dalam kes yang paling agak hina, jadi hamba. Tapi kena jelas, employee ni, you employee, saya pun employee dalam waktu kerja. Dan ada benda yang saya tak happy, saya terpaksa follow. Why? Sebab saya ada boss yang saya kena follow. Boss tu dia ada setting dia sendiri. Dan setting dia tu sometimes kita tak faham because kita berada di bawah. Jadi itu berbalik-balik. Waktu time kerja, kita kerja gila-gila. Ikut apa organisasi kita perlukan. Dan kita sedar kita employee. Jelas, kena faham jadi orang bawah ni macam mana. That's good bila kita faham. Sebab itulah jangan biasa cakap-cakap belakang, jangan biasa hasut-hasut orang, sebab itu benda negatif. Elak-elakkanlah. Kalau ada orang nak buat macam tu pun, kalau kita elak-elakkanlah. Jangan pilih side. Okay. Tapi disebabkan semua yang ada tu lah membuatkan kita ada inisiatif untuk bina kita punya legacy sendiri. Kita nak buat bisnes kita sendiri, kita buat tuition kita sendiri, kita nak buat sebab kita nak survive lebih better sikit daripada apa yang kita dah dapat daripada jadi pekerja ni. Tapi kedua-dua ni kita kena jelas. Kedua-dua ni kita terpaksa invest masa. Sampai ketua pun kita terpaksa invest masa. Jadi pekerja, kalau kita tak bekerja, kita tak dapat gaji. Kalau kita buat bisnes, sampai satu level kita tak. Kalau kita tak buat, kita tak dapat. Jadi kena jelas ni. Kita terpaksa invest masa. Baru kita dapat. Tapi hala tuju saya kepada semua adalah untuk setkan you all ada mindset business owner. You tak nak jadi business owner pun tak kisah pun. Tapi nak ada mindset business owner. Why? Sebab satu hari nanti you akan handle kelas, you akan handle sekolah. You ownership. You macam ada, you ada rasa feel sayang gila pada kelas dan sekolah tu. Dan you sayang betul-betul macam mana nak bantu murid-murid atau pelajar waktu tu. Di sinilah sebenarnya kita boleh nampak level-level educators. Kalau ada sekadar employee, dia dah akan kata, aku dah buat kerja. Dah buat kerja. Apa jadi luar waktu kerja, aku dah tak ada kisah. Pasal student, kita boleh nampak value tu. Dan bila saya reflect kehidupan berapa puluh tahun ni, baru saya nampak zaman-zaman dulu, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, dia ada mindset business owner sebab dia betul-betul serius dalam kerja dia dan nak bantu pelajar-pelajar ni. Jadi mindset tu yang sekarang bagi saya terlalu kurang ada because semua kerja sebab KPI, sebab checklist. ABC dah aku dah buat. Dah yang lain tak bukan kerja aku, ataupun hari tu kerja 8 jam tapi sebab kerja konon-kononnya dah siap, dia buat 4 jam je, lagi 4 jam dia akan kata, oh aku dah siap kerja hari ni. Di situ value yang sebenarnya kita kena faham. Okay. Dan yang terakhir adalah investor. Kalau
level elemen B dengan I ni sebenarnya saya kata level tu memang perlu belajar berterusan. Saya pun belajar sampai hari ni. Masih belajar lagi. Kenapa saya kata begitu? Sebab sepak terjangnya berbeza. Kita perlu jumpa lagi ramai orang dan kita kena faham segala cabaran yang lebih besar. Bukan cabaran biasa-biasa. Okey? Sebab itulah kadang-kadang kita selalu dengar orang kata, oh dia ni rugi 1 juta, dia ni rugi. Benda tu bagi orang tu biasa. Tapi bagi kita, wah besarnya. Sebab kita tak berada dalam environment mereka. Jadi benda-benda, saya bagi satu contoh dalam case setting you all, apa yang boleh jadi pada you all satu hari nanti. Parent akan kata, bagi cadangan A, B, C, D. Dan you all kata tak boleh buat A, B, C, D ni. Why? Sebab you kata parents tu tak berada dalam environment sebagai educators. Bila you terlalu defensif begitu, you tak nampak value sebenar cadangan yang dicadangkan oleh parents tersebut. Dan untuk makluman, parents tersebut adalah saya. Saya tahu setting educators, cikgu-cikgu dekat sekolah. Kenapa? Saya tahu because saya pernah buka saya punya center. Saya pernah ada center sekolah saya sendiri. Saya tahu bagaimana setting sekecil-kecil benda. Tapi dalam kes tu dia berlaku sebab apa? Sebab cikgu tak nak buat kerja lebih. Why? Sebab dalam checklist tadi tak ada elemen-elemen tu. Di situlah kemunduran education kita akan lebih nampak. Bukan sebab tukar kurikulum, itu sebenarnya dah better dah, dicantik dah. Dia dah selari dengan zaman dah. Tapi kita nak salahkan elemen-elemen tu untuk menutup kelemahan sebenar. Jadi hati-hati dengan perkara tu. Jadi ESBI ni sebenarnya dia akan guide kita cara kita handle banyak elemen. Mindset yang paling penting. Tapi the best part, kalau tanya pada saya pernah cakap kan, kenapa saya kena pilih satu kalau saya boleh buat dua. Tapi kenapa saya kena pilih dua kalau saya boleh buat semua. So just imagine kalau you all ada semua keempat-empat mindset ni, you akan tahu macam mana nak channel pada waktu-waktu tertentu. You berhadapan dengan parent yang memang employee punya perangai, you akan channel macam mana. You berhadapan dengan parent yang ada investor punya level mindset, you akan handle macam mana. Sebab itulah saya serius nak bawa you all ke dalam dunia yang memang you all tak dapat gambarkan, tak semua orang dapat bayangkan value ni. Peluangnya hanya mungkin dalam tempoh setahun ni. Dalam tempoh setahun ni, you berjumpa dengan saya ataupun you akan belajar something yang mungkin boleh bantu improvekan life dan peluang potensi diri masing-masing. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk sesi perkongsian 30 minit kita pada hari ini, dan saya harap anda semua dapat sesuatu. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tag saya dan insya-Allah saya akan cuba bantu sedaya yang termampu. Dan saya harap jangan ada salah faham. Target saya nak semua jadi educators gila hebat, super hebat. Tapi saya tak nak you all miskin. Saya tak suka saya punya pelajar-pelajar, tim saya miskin. Walaupun kau ada nama macam mana sekalipun, tapi bila kau miskin, kita tahu betapa orang pandang hinanya pada kita. Tapi duit is one part, kewangan one part, value as educators is another part. Kita kena jaga. Kita kena ada etik, gentleman, buat kerja betul-betul, betul-betul niat nak tolong orang, betul-betul kena improvekan diri kita, pada masa sama keluarga kita boleh jaga, dan seterusnya kita akan dapat bantu lebih besar lagi luas lagi, skala yang lagi besar. Perjuangannya bukan hanya level yang biasa-biasa. Kita nak lebih because kita ada tanggungjawab kepada negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sesi akan datang. Bye bye.